Assalamualaikum dan selamat petang kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada petang ini. Nama saya Amal Intisar binti Saifuddin. Nama saya Nurul Iman binti Suhaimi. Jadi hari ini kami akan terangkan kenapa kami pilih busana kami pada hari ini. Jadi untuk pasangan saya, dia telah memperagakan hanfu. Hanfu ini kita orang pilih sebagai untuk menepati tema kita pada petang ini, iaitu memakai pakaian tradisional mengikut sentuhan moden. Jadi disebabkan itu kami pilih hanfu. Jadi berdasarkan hanfu, kami ingin menceritakan kisah daripada legenda yang terjadi di Malaysia, iaitu Puteri Hang Lipo. Jadi Puteri Hang Lipo ni dia daripada China. Dia datang ke Tanah Melayu, specifically Melaka, dengan niat untuk mengahwini Sultan Mansur Shah. Jadi antara perkahwinan Puteri Hang Lipo dan juga Sultan Mansur Shah, terwujudlah hubungan diplomatik antara Melaka dan juga China. Okey, untuk kawan saya pula, kawan saya meragakan busana Puteri Gunung Ledang. Seperti yang kita tahu, Puteri Gunung Ledang ialah mitos ataupun cerita dongeng Melayu. Okey, Puteri Gunung Ledang adalah seorang wanita yang sangat cantik tinggal di Gunung Ledang. Okey, untuk cerita Puteri Gunung Ledang pula, Puteri Gunung Ledang ni dia telah diminta untuk mengahwini Sultan Melaka. Namun dia memberi 7 syarat yang sangat mustahil untuk orang melakukannya. Antaranya ialah jabatan perak dan jabatan emas. Dengan itu, Sultan Melaka pun mengundurkan diri. Dengan itu, kita dapat pengajaran yang Puteri Gunung Ledang ni sangat menjaga maruah diri dia dan tidak menundukkan diri kepada sesiapa. Oleh dengan itu, kita sebagai perempuan juga perlu menjual mahal kepada lelaki di luar sana. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.